Seru.
Ketok. Ujung sini saya, ujung sini. Kapit kita. Sini saya ujung sini saya. Lepas apa yang? Bahkan saya duduk sana. Pulang baru ni. Cabut pulang bisa ni. Cabut pulang bisa ni. Aku pandai buat ni. Pegang sana. Betul lah. Yang ikut. Nah, ada lagi kan? Ada lagi orang tekan. 3 saya belakang. Boleh aja deh. Belakang ni boleh. Katanya ada belakang tusuk. Siapa saja? Jangan. MC sedikit ni. ini kah? Cabut sebab dia payah pulang tu pegang tu. Pegang bisa. Payah. Dari kancah kali ni, lebih depan gambar ni. Saya juga secara visitor ini minta izin narapis kita sekarang tunggu queue saja sekarang menyebutkan persilakan bis kita untuk anda. KMT izin membuka acara kita ni atau nak? Yang nak juga yang napis belum ada. Okey. Dan terbalam tadi itu. Oh, tidak apa-apa. So tadi selesaikan anu saja supaya tadi nak buat. Okey. Apa? Saya akan tanya juga. Ini boleh turunkan. Boleh turunkan tadi. Lawal lagi ada tu ya. Apa? Turunkan je. Tepuk bawah. Bisa di mana? Ada. Pakai Kayu dia cakap. ini saja kan? Itu dekat ni kan ni untuk kami Pak. lain. Berikut. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء ولا في السماء Bagaimana mengungkap panggilan damai berhias indah majlis barakah tidak terucap penentuan jiwa kini bernota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Menjunjung keberkatan dan berpilihan, persilakan kehadiran yang dimuliakan pimpin yang berada terdatuk datin-datin, awang-awang dan dayang ahli keluarga kedua pihak dan seluruh hadirin yang saya kasih sekalian. Selamat datang ke Majlis Saling Cinta. Tidak yang mulia, Auku Al-Khairul Baharudin bin Pangeran Haji Khairuddin dengan belahan jiwanya, yaitu yang mulia Dayang Beramanina binti Haji Samsul Bahri. Hadirin hari ini Ahad tanggal 27 2025 Masihi bersamaan dengan 18 Zulhijjah 1446 Hijrah. Baiklah, bagi mengikuti raya majlis kita yang penuh berbahagia ini, acara dimulakan dengan bacaan buku kita iaitu Surah Al-Fatihah yang akan dipimpin oleh Yang Mulia Awang Azizi bin Haji Samsul Bahri. Untuk itu majlis mempersilakan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina wa walidaykum wa ila arwahi muslimin wal muslimat kafatan amma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis kita mengucapkan ribuan terima kasih. Dapat Hadirin, acara kita hari ini dimulakan dengan acara menghantar dan menerima berian yang akan dimulakan oleh ketua-ketua umum kita pada hari ini.
Untuk itu majelis ingin mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan berkat Allah Subhanahu Wa Taala juga kita dapat berjumpa lagi, merujuk dengan perjumpaan pada tempoh hari di mana Engku Muhammad Khairul Baharudin bin Pengen Haji Khairudin diwakilkan oleh Tuan Peramba untuk bersuruh, dan seterusnya pada majlis ini Tuan Peramba dan rombongan hadir lagi untuk menyelesaikan beberapa perkara yang patut diselesaikan. Habis Peramba, puluhan sekali menjunjung kasih dan mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran kita semua sekali, dan sama-sama kita ini berdoa yang majlis kita pada pagi ini akan berjalan dengan baik. Dengan tidak payah yang lebar, Peramba seterusnya menjunjung kasih kepada Tuan Peramba untuk menyatakan tujuan dan seterusnya menyampaikan apa yang maksud bis Tuan Peramba mengadakan perjumpaan pada pagi ini. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Yang mulia dan dihormati Tuan Haji Saiful Bahri bin Orang Kaya Laila Utama, Datuk Paduka Haji Jaya, selaku wakil merangkap jurubicara bagi pihak keluarga perempuan, Yang Mulia Pengiran-pengiran yang dimuliakan Pihin, Yang Mulia Datuk-datuk dan datin-datin, Yang Mulia tuan-tuan dan puan-puan, serta juga Yang Mulia ahli-ahli keluarga serta sanak saudara di kedua belah pihak keluarga yang dikasihi dan dirahmati Allah serta yang Peramba kaula kita muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pertama, kita panjatkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta juga salam ke atas pimpinan dan junjungan besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan limpah rahmat serta dengan izin dan inayahnya juga, maka dapatlah kita ini berkumpul sekali lagi beramai-ramai di pagi Ahad yang berbahagia, hari yang indah lagi permai serta penuh berkat. Yang ini bersama bagi kita ini mengungkayahkan dan seterusnya menyempurnakan majlis yang berkebajikan, yakni dalam pada mana juga bersama bagi kita ini membina satu jambatan dalam hubungan jalinan kasih di antara dua insan. Alhamdulillah wa syukurillah. Peramba Pengiran Arifin, Pengiran Haji Damit Harimau Padang adalah selaku penyambung lidah dan juga bagi mewakili yang ampunya majlis, yaitu Yang Mulia Pengiran Hajah Rokiah binti Pengiran Haji Tengah beserta dengan keluarga dan rombongan berangkat hadir pada pagi Ahad yang berbahagia ini adalah semata-mata untuk menyampaikan hajat dan maksud serta harapan mereka yang sangat tinggi lagi amat besar, yaitu untuk mempersunting bunga yang ada di dalam taman habis kita, atau mungkin dengan arti kata yang lebih dekat dan jelas lagi, melamar dan seterusnya meminang anak anda perempuan kepada Yang Mulia Haji Samsul Bahari bin Orang Kaya Laila Utama, Datuk Paduka Haji Jaya, yang bernama Dayangku Nur Amanina, Dayang Nur Amanina
binti Haji Samsul Bahari. Nah, untuk menjadi teman sekaligus pendamping hidup bagi anak anda lelaki mereka, iaitu Awangku Muhammad Khairul Baharudin bin Pengiran Haji Khairuddin. Alhamdulillah wa syukurillah. Setelah mana ada keputusan baik dicapai melalui perjumpaan dan juga perundingan di antara kedua belah pihak keluarga terdahulu sebelum ini, iaitu semasa majlis bersuruh yang mana telah pun berlangsung pada 26 Januari yang lepas di rumah kediaman pihak keluarga perempuan. Alhamdulillah wa syukurillah. Niat dan harapan baik daripada pihak Habis Pramba dan rombongan sewaktu tersebut telah diterima baik. Dan dalam hubungan ini, Tuan Haji, di pagi Ahad yang berbahagia ini, bisa dah barangkali kata ni teruskan, ianya dengan memberikan tanda pertunangan. Ia ini sebentuk cincin. Mana orangnya? Cincin saja, cincin. Okey. Nampak. Tuan. Cak. Dek, okey dek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita terima. Terima. Alhamdulillah. Terlebih dulu saya bagi pihak Adinda Haji Samsul Bahari bin Wang Kaya Lela Utama Datuk Haji Jaya dan Adinda Haji Ayang Noleha binti Haji Awang Erin ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kesudian Tuan Peramba dan rombongan hadir dan menyelesaikan majlis pertunangan pada pagi ini di antara dengan anak anda Dayang Nur Rahmanina binti Haji Saiful Bahari dan bin Haji Samsul Bahari dengan Awangku Muhammad Khairul Baharudin bin Pengiran Haji Khairuddin. Maaf silap tadi awal tu. Sama juga. Alhamdulillah. InsyaAllah orang majlis seterusnya akan juga berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Tuan Haji yang Peramba saya hormati, bisa tak Peramba teruskan dengan menyerahkan mas kahwin yang mana dalam bentuk wang tunai berjumlah RM500 Brunei. Biar di sini. Biar di sini. Ini tutup saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah bagi pihak Adinda Haji Samsul Bahari dan Adinda Dayang Haji Noleha, kami menerima mas kahwinnya RM500 tunai bagi Dayang Nur Rahmanina binti Haji Samsul Bahari dengan Awangku Muhammad Khairul Baharudin bin Pengiran Haji Khairuddin. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Haji. Dan seterusnya ingin Peramba serahkan belanja serbaguna yang dalam bentuk wang tunai sebanyak RM5,000 Brunei. Baik, dikira dulu Tuan. Datuk boleh bekas Central Bank. Pusing. Datuk sini. Itu betul sini ni. Ani sini lah. Ani sini lah. Ani kalau turun. Alhamdulillah. Setelah pun pengiraan dibuat, alhamdulillah semua sekali betul. Alhamdulillah. Pindah saya ke bawah tu. Dan seterusnya Tuan Haji, yang ingin Peramba saya serahkan pada pagi ini adalah sebidang kain jong sarat.
Atau biar di sana kali? Dia akan jadi sana kali. Alhamdulillah, habis perambah pun nampak daripada sini, jelas ia akan jong sarat. Tak ada masalah. Kami menerima daripada sini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sementara barang-barang yang habis kita nampak tu nanti yang ada di belakang itu, di tepi itu, adalah merupakan tanda kasihnya awangku Muhammad Khairul Baharudin bin Pengiran Haji Khairuddin untuk bakal isteri beliau, insyaAllah. Alhamdulillah, habis perambah pun daripada sini nampak semua sekali, dan ada belah sana. Dan alhamdulillah ada juga tanda kasih daripada Dayang Nur Aminah binti Haji Saiful Bahari, binti Haji Samsul Bahari kepada awangku Muhammad Khairuddin Baharudin bin Pengiran Haji Khairuddin. Di sana tu Tuan Haji. Alhamdulillah wa syukurillah. Sekali lagi perambah bagi mewakili yang punya majlis, khususnya awangku Muhammad Khairul Baharudin bin Pengiran Haji Khairuddin, menerima baik balasan tanda sayang mungkin daripada pihak keluarga perempuan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nampaknya majlis kita berjalan dengan baik pada pagi ini. Jadinya kami mohon terima kasih dan menjunjung kasih atas semua kehadiran bis kita dan semua juga pemberian yang diberikan. Alhamdulillah. Terima kasih. Dan sebelum itu barangkali Tuan Haji, sekali lagi sebelum kita ini beredar ke majlis kita ini berikutnya, majlis akad nikah, ijab dan kabul, sekali lagi perambah bagi mewakili yang ampunya majlis, iaitu Yang Mulia Pengiran Hajah Ruqyah binti Pengiran Haji Tengah serta seluruh keluarga amatlah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berbesar hati, serta tidak lupa menyembahkan ucapan setinggi-tinggi menjunjung kasih di atas keberangkatan pengiran-pengiran, serta juga merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada bis kita semua kerana telah sudi bersama menghadirkan diri dalam majlis Ketani yang berkepentingan ini, seterusnya menjayakan sebentar tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sahaja yang akan dapat membalaskannya dengan memberikan dan menganugerahkan sebaik-baik ganjaran, pahala yang berlipat ganda, serta kebahagiaan yang berterusan di dunia dan juga di akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan untuk akhirnya, perambah kaulah kita sudahi dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon mau menambah mengambil ni bakal pengantin dulu. Baik tu. Turun ke bawah. Menunggu ke dia dulu Alhamdulillah. Untuk itu saya ucapkan boleh tak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian terima kasih. Bah. Beri hantar tadi dulu kali tak? Oh iya. Mau kita gugup sama anu benda kita. Pasal anu menujuannya awangku. Ya benar dong, pelat semua sudah ada. Sekali lagi.
Bang. Ah, bah. Saksi sini pulang tu. Sini. Dia ngajah Nur Leha. Mamanya tu. Oh, iya tak. Kecuali salah sabut. Kita lihat pulang. Mata tu juga. Iya tak. Salam. Kita saksi sini nak. Saksi dulu. Saya. Panggilan Khairuddin siapa? Loreh. Allah ya, meninggal sudah. Kawan. Okey. Ini anunya, anaknya, buahnya. Adik. Adiknya, okey. InsyaAllah duduk sana. Kau meninggal sudah. Hadirin yang dimuliakan, semua cendana di pinggir rumput, banyaklah buah di dalam peti. Wahai teruna, kami menjemput melafaz nikah sang laki-laki. Hadirin Datuk ada dalam dia. inilah dia langkah masuk perpisahan yang tampak dengan pesona, yaitu yang mulia Auku Muhammad Khairul Baharudin bin Tiara Haji menuju masuk ke dalam dewan majlis dengan segenap perasaan cinta dan kasih ingin menjemput dan mempersilakan. Allah. Bapa pengantin bukan. Bukan mertua ya. Samsul Bahri. Apabila basis bidadari terjebak malu dengan jaminan dan mahkota sebagai istri apabila menuju Kristen pimpinan hadirin kami persembahkan kepada anda. Okey. Inilah dia langkah masuk bersari menjadi lagi menawan yaitu yang mulia Datuk Amanina binti Haji Samsul Bahari
menuju ke Mahdi Kasih, Majlis Ilmu Persidangan. Sudah lancar. Hadirin mulakan acara kita pada hari ini diteruskan lagi dengan acara akad nikah di tempat hasil takziah kami yang juga kita pada hari ini yang dimulakan oleh Khatib Haji Al-Salahi bin Haji Madani Al-Hafidh. Untuk itu majlis mempersilakan. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Yang mulia Kepala Majlis Haji Samsul Bahri Pimpin Orang Kaya Laila Utama Datuk Paduka Haji Jaya dan isteri Dayang Haji Nuliha binti Haji Muhammad Iring serta keluarga yang mulia keluarga Allah Yarham Pengiran Haji Khairuddin Pimpin Haji Tengah dan isteri Pengiran Haji Ruqyah binti Pengiran Haji Tengah serta keluarga yang mulia Pengiran-Pengiran, yang mulia Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, awang-awang, dayang-dayang, para hadirin dan hadirat yang peramba kaulah saya hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya jua serta rahmatnya jua maka bersatulah kedua belah pihak keluarga pengantin adalah bagi sama-sama meraihkan, sama-sama menyaksikan, seterusnya sama-sama mendengarkan. Begitu juga teman-teman sekolah, pejabat dan lain-lain sama-sama juga hadir mendoakan majlis yang berbahagia ini, iaitu majlis akad nikah di antara awangku Muhammad Khairul Baharuddin bin Pengiran Haji Khairuddin dengan bakal isterinya Dayan Nur Amanina binti Haji Samsul Bahri. Alhamdulillah, seperti lazimnya sebelum peramba kaula saya memulakan majlis ini, habis peramba akan membacakan khutbah nikah. Ianya bukan saja bermanfaat dan memberi pengajaran berbekal pengantin, bahkan ianya bermanfaat dan mengingatkan kembali bagi orang yang sudah berumah tangga, begitu juga orang yang bercita-cita hendak mendirikan rumah tangga. Sama-samalah kita berdoa semoga majlis kita yang berbahagia ini sentiasa mendapat rahmat, berkah dan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Samping itu, semoga pengantin ini sentiasa hidup dalam keadaan sakinah, mawaddah warahmah di dunia dan akhirat, berbahagia hingga ke akhir hayat, dan insya-Allah semoga mereka dikurniakan anak-anak ataupun zuriat-zuriat yang saleh dan salihat. Amin. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. إلى حضرات النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذريته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم إحسان إلى يوم الدين ثم إلى حجات يا الله Haji Samsul Bahri binti Orang Kaya Laila Utama Datuk Paduka Haji Jaya dan isteri Dayang Haji Nurliha binti Haji Muhammad Iring serta keluarga. Wa ila hajat ya Allah Pengiran Haji Ruqyah binti Pengiran Haji Tengah serta keluarga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Bahawasanya hendaklah diketahui sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan nikah dan menggalakkannya, dan ianya merupakan salah satu sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Mafhumnya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untuk kamu berpasang-pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu condong dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud berkahwin itu satu daripada kelakuanku, maka barang siapa yang tidak suka akan kelakuanku, maka orang itu bukanlah daripada golonganku. Dalam perkahwinan terdapat banyak kelebihan dan hikmahnya. Di samping itu ia boleh menjadi pendinding daripada godaan syaitan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, manakala seorang pemuda berkahwin, maka menjadilah syaitan dengan berkata, rugilah aku kerana pemuda ini terpelihara daripada godaanku. Dalam menunaikan ibadat, ianya menjanjikan pahala yang sangat besar, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, 2 rakaat sembahyang yang dilakukan oleh orang yang beristri lebih baik, lebih afdal daripada 70 rakaat sembahyang yang dilakukan oleh orang yang bujang. Di antara hikmahnya lagi ialah seperti mana sabda Rasulullah SAW, berkahwinlah kamu kerana perempuan itu boleh menolong kamu mencari harta atau boleh menolong kamu menjimatkan harta. Dengan cara pernikahan menjadikan hubungan antara lelaki dan perempuan menjadi halal setelah keduanya menjadi suami isteri yang sah. Dalam pada itu, ianya juga boleh mewujudkan pasangan suami isteri hidup dalam suasana rukun dan damai, hidup saling mengerti, hormat menghormati. Di samping itu akan memperoleh keturunan yang baik bagi membanyakkan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajarilah agama Islam dan amalkan segala ajaran dan petunjuknya. Apatah lagi sesudah mendirikan rumah tangga, maka suami mempunyai kewajipan yang berat, kerana suami sebagai pemimpin dan memberi bimbingan tunjuk ajar pada isteri dan anak supaya mengikuti ajaran-ajaran dan amalan-amalan yang dituntut oleh agama Islam. Kalaulah suami cuai, maka kecuaian ini akan mendatangkan kerugian bagi dirinya. Suami juga berkewajipan memberi nafkah yang setelah hidup pada istrinya, memberinya makanan, pakaian mengikut kemampuannya. Begitu juga terhadap anak-anak, semuanya itu hendaklah dengan rezeki yang halal. Di samping itu hendaklah menyediakan rumah yang munasabah pada isteri dan anak, sentiasa mengambil berat tentang kesihatan, tentang keselamatan isteri dan anak, sanggup berkorban untuk kebahagiaan mereka. Suami juga bertanggungjawab membimbing isteri dengan cara yang baik, mendidik anak dengan didikan akhlak yang mulia demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Manakala isteri pula, ianya wajiblah menumpahkan taat setia pada suami, memberi layanan yang baik serta menumpahkan kasih sayang terhadapnya. Di samping itu, wajiblah ia memelihara kehormatannya dan kehormatan rumah tangga, menjaga amanah suami, menyimpan rahsia pergaulan suami isteri, menjaga harta suami, menjaga kebersihan diri anak dan rumah tangga. Sebagai seorang isteri bekal menjadi ibu, isteri jangan meninggalkan rumah tangga melainkan setelah mendapat izin daripada suami atau disebabkan perkara yang darurat. Kewajipan timbal balik ini adalah bagi menjamin kebahagiaan dan kerukunan hidup rumah tangga dan merupakan unsur-unsur yang amat penting bagi melahirkan masyarakat dan negara yang berbahagia pula. Astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwat tawwabur rahim. Faham tu pengirana? Jadi khutbah yang saya bacakan tadi adalah sebahagian daripada kursus yang habis Tuan Peramba jalannya. Jadi di antara hikmah perkahwinan pertama-tama adalah untuk menjunjung perintah Allah dan Rasulnya.
Kedua, menghalalkan pergaulan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Ketiga, untuk untuk mempereratkan lagi tali persaudaraan baik keluarga awak pengiran, begitu juga keluarga bekal isteri Tuan Peramba. Dan keempat adalah untuk menjaga maruah dan kehormatan diri Tuan Peramba dan isteri. Dan kelima, untuk kebaikan masyarakat dan negara bagi membina dan membangun dunia. Rukun nikah ada 5. Pertama, Tuan Peramba iaitu lelaki. Kedua, perempuan bakal isteri. Ketiga, wali iaitu Haji Samsul Bahri bin orang kaya Laila Utama, Datuk Paduka Haji Jaya, insyaAllah sekejap lagi jadi bapa mertua. Keempat, 2 orang saksi. Saksi kamu pada pagi ini memang banyaknya. Jadi yang tercatat di sini ada ialah Haji Sahburuddin bin orang kaya Laila Utama, Datuk Paduka Haji Jaya, dan Pengiran Saleh Ajamuddin. Okey, alhamdulillah. Dan rukun nikah yang kelima itu ijab dan kabul. Ijab, Peramba nikahkan Tuan Peramba. Kabul, Tuan Peramba akan menjawab saya terima nikahnya dengan mas kahwin. Sudah bersedia? Bismillah. Boleh? Jadi Peramba buat sedikit latihan supaya kita ni dah kecoh dan juga para saksi. InsyaAllah. Mana? Ini kalau Peramba cuma ni taruh saya. Okey. Boleh. Dengan mas kahwinnya RM500 tunai. Saya terima. Saya terima nikahnya Dayang Nur Amanina. Dan Saya terima nikahnya Dayang Nur Amanina binti Haji Samsul Bahri dengan wang tunai sebanyak 500 tunai. okey. Dengan mas kahwin RM500 500 tunai. Dia mendengar tunai. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulakan majlis ini, sama-sama kita berdoa beristighfar pada Allah. Semoga majlis kita mendapat rahmat, mendapat maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Ramai-ramai. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى أرواح أزواجه وذريته وصحبه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى حاجاتهم يا الله Aku Muhammad Khairul Baharuddin bin Pengiran Haji Khairuddin dan Dayang Nur Amanina binti Haji Syamsul Bahri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa zawwijuka ala ma amara Allah bihi min imsaki bima'rufin aw tasrihim bi ihsan. Artinya, Peramba kahwinkan Tuan Peramba menurut sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, iaitu hendaklah Tuan Peramba pelihara isteri Tuan Peramba itu dengan cara yang baik, dan jika berlaku sesuatu perselisihan yang tidak dapat diperbaiki lagi, janganlah Tuan Peramba susahkan dia, dan hendaklah Tuan Peramba lepaskan dia dengan ihsan dan baik. Pengiran Muhammad Khairul Baharuddin bin Pengiran Haji Khairuddin. Peramba nikahkan Tuan Peramba dan Peramba kahwinkan Tuan Peramba dengan Dayang Nur Amanina binti Haji Syamsul Bahri, yang walinya iaitu bapanya Haji Samsul Bahri bin orang kaya Laila Utama, Datuk Paduka Haji Jaya, telah berwakil pada Peramba dengan mas kahwinnya sebanyak RM500 tunai. Saya terima nikahnya Dayang Nur Amanina binti Haji Samsul Bahri dengan mas kahwin 500 tunai. RM500. RM500 tunai. Cuma ada sekali lagi. Saya ada sekali gila ya. Saya ambil yang ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad
وزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Artinya peramba kahwinkan tuan peramba menurut sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, iaitu hendaklah tuan peramba pelihara isteri tuan peramba itu dengan cara yang baik, dan jika berlaku sesuatu perselisihan yang tidak dapat diperbaiki lagi, janganlah susahkan dia, dan hendaklah tuan peramba lepaskan dia dengan ihsan dan baik. Pangeran Muhammad Khairul Baharuddin bin Pangeran Haji Khairuddin, peramba kahwinkan tuan peramba dan peramba nikahkan tuan peramba dengan Dayang Nur Amanina binti Haji Syamsul Bahri, yang walinya itu bapanya Haji Syamsul Bahri bin orang kaya Laila Utama Datuk Paduka Haji Jaya, yang telah berwakil pada peramba dengan mas kahwinnya sebanyak RM500 tunai. Saya terima nikahnya Dayang Nur Amanina binti Haji Samsul Bahri dengan mas kahwin sebanyak RM500 tunai. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, pertemukanlah mereka berdua suami isteri, iaitu Pangeran Muhammad Khairul Baharuddin bin Pangeran Haji Khairuddin dan isteri Dayang Nur Amanina binti Haji Syamsul Bahri, dengan mengerjakan amalan-amalan yang baik, dan kurniakanlah kasih mesra antara dua hati mereka dengan ditetapkan iman, serta kurniakanlah anak-anak yang soleh yang melakukan amalan-amalan yang terpuji, dan jauhkanlah bagi mereka ya Allah dari fitnah dan bencana dengan kelimpahan-Mu dan rahmat-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kasih mesra antara dua hati mereka seperti mesranya air dengan tanah, dan kurniakan pada mereka berdua sifat sabar seperti sabarnya tanah yang di bumi sepanjang kehidupan mereka berdua. Ya Allah, kurniakanlah berkah ke atas mereka berdua, kurniakan rezeki seluas-luasnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Pengiran insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahawa adalah saya, awangku Muhammad Khairul Baharuddin bin Pangeran Haji Khairuddin, dengan ini bertakdik, iaitu jika isteri saya Nur Amanina binti Haji Samsul Bahri itu saya tinggalkan ia 4 bulan atau lebih, dan saya atau wakil saya tidak memberi kepadanya atau wakilnya nafkah, dan ia mengadu kepada hakim meminta cerai. Setelah ia bersumpah bahawa ia tidak derhaka, nusyus, maka ketika itu bertalaklah ia dengan talak satu. Atau jika saya gaib atau digaibkan dengan apa jua pun darinya selama 6 bulan atau lebih, dan ia mengadu kepada hakim yang ia tidak tertunggu lagi akan saya, jika sabit aduannya, maka ketika itu bertalaklah ia dengan satu talak. Atau jika saya pukul isteri saya dengan pukulan yang menyakiti dan tidak patut, kemudian ia mengadu kepada hakim dan meminta cerai, jika sabit aduannya, maka ketika itu bertalaklah ia dengan satu talak. Alhamdulillah. Tunggu. Lihat kamera tu. Siap. Kali. Sini. Saya tak alik. Ya, saksi. Saksi. Sudah. Sini. Sudah. Okey. Sini mana? Mana? Sekali lagi ya. Sini. Baca kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah SWT kerana dengan izinnya jua serta rahmatnya jua dan berkat doa habis Tuan Peramba habis kita jua adalah dimaklumkan bahawa Pangeran Muhammad Khairul Baharuddin bin Pangeran Haji Khairuddin
telah sah bernikah dengan Dayang Nur Amanina binti Haji Samsul Bahri pada hari ini, itu hari Ahad 18 Zulhijjah 1446 bersamaan dengan 15 Jun tahun 2025 pada jam 10.28 pagi. Alhamdulillah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama' bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahimu dan memberkahi istrimu dan mengumpulkan kamu berdua penuh dengan kebaikan. Salam. Okey. Dapatkan ya. Alhamdulillah, kita telah terima suci dengan jiwa dan raga sesuai dengan Indonesia sebentar dan tadi diplomasi menunjukkan kesejahteraan dan sesuai dengan menunjukkan kedekatan pada acara mengakhi, acara bercincin dan acara penyerahan kawin kepada pengantin perempuan dan teruskan dengan lawan selawat sampai 3 kali akan diberikan oleh yang mulia juga tidak kali ini. Itu majlis menjunjung dan mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad.
pengantin saya. Nikah alhamdulillah.